So dengan adanya AI ni seperti ChatGPT semua ni, dalam sistem akademik contohnya di universiti yang Tuan Khairul tengah mengajar ni, adakah telah menerapkan bagaimana cara menggunakan AI tu, adakah dipraktikkan ataupun secara tidak langsung? So dengan adanya AI ni seperti ChatGPT semua ni, dalam sistem akademik contohnya di universiti yang Tuan Khairul tengah mengajar ni, adakah telah menerapkan bagaimana cara menggunakan AI tu, adakah dipraktikkan ataupun secara tidak langsung dari segi prompting tu semua? Kalau nak kata secara formal, kita buat satu kursus ke, satu subjek ke berkaitan dengan AI, belum ada lagi. Tapi sistem akademik sekarang dah secara tak langsung telah adapt lah. Dia telah adapt dan diajar indirectly secara di dalam kelas. Contohnya ada satu subjek research methodology. Okay. Kan pernah belajar kan benda tu kan? Betul. Okay. Kita akan ajar cara penggunaan AI supaya plagiat tu jadi rendah. Okay. Dia ada teknik dia. So kita akan ajar, macam saya kata tadi lah, dia ChatGPT ni tak boleh 100% kita copy, kita depend, kita kena lebih spesifik. Kita kena berfikir dulu macam mana nak bertanya secara lebih terperinci lah. Secara lebih terperinci. So adakah bila contoh macam tadi Tuan Khairul ada sebut menggunakan sistem AI ni dalam contoh subjek research methodology tu kan. Okey, adakah jawapan-jawapan ataupun sumber-sumber yang diberikan oleh ChatGPT tu, ataupun tak kisahlah ChatGPT ke DeepSeek ke apa, adakah sumber tu reliable? Kan selalunya kalau kita buat tu kata kita mencari literature review lah, betul kan? Betul. So adakah ChatGPT tu, adakah dia menunjukkan sumber tu adalah sumber yang sahih? Pada pengalaman saya, of course, dia sumber yang sahih tapi belum tepat. Bergantung kepada title. Okay, betul kita cari info. Okay, contoh macam nak mengkaji tentang consumer behaviour menggunakan platform Shopee contoh dia. So kalau kita just search without any specific, tidak memahami apa kita punya IV dan DV, dia akan keluar result yang salah. So sebab itulah menggunakan AI, sebelum kita menggunakan AI tu, kita kena lebih detailkan dulu information tu di dalam minda kita. Supaya kita takut kita mengambil information yang salah.